Baru-baru ini, kecoh apabila Kementerian Pendidikan Malaysia guna gambar AI yang paparkan jalur gemilang tanpa bulan sabit dalam laporan analisa SPM. Ini bukan kesilapan biasa, ini adalah satu kesalahan yang amat serius. Walaupun KPM memohon maaf, katakannya akan siasat, tapi cukup dengan maaf sahaja. Kita berhak untuk tahu siapakah yang bertanggungjawab sebenarnya. Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri ataupun PMX sendiri. Ingat tak beberapa hari yang lalu, editor dan timbalan editor Sin Chiu Terry telah ditahan polis dimasukkan lokap untuk siasatan kerana kesilapan paparkan jalur gemilang yang similar seperti ini. Sekarang, bila kesilapan datang daripada kerajaan sendiri, adakah Menteri Pendidikan dan timbalannya akan ditahan polis untuk siasatan? Tambahan lagi, baru-baru sahaja, KPM juga mewajibkan semua murid dan pelajar untuk memakai lencana jalur gemilang bagi memupuk semangat patriotisme. Tapi KPM sendiri kini bersalah macam mana nak mendidik semangat patriotisme kepada anak murid kita. Adakah polis akan siasat dan bertindak dengan adil atau kita sedang lihat double standard yang jelas berlaku? Kami rakyat Malaysia mahukan keadilan sebenar dan jangan main-main dengan simbol kebanggaan negara kita.